Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak review, nak unboxing Unicorn Delta daripada set Random Booster CX17 Vol yang ke-10. Okay, ni sistem CX Expand Blade ya. Okay, tak apa buang masa, jom kita buka. Okay, dia punya manual dia. Okay, dah buka. Okay, ni yang pertama, beat dia, Gear Unite ya. Yang sebelum ni beat ni tak ada lagi Gear Unite, tapi yang sebelum ni dia ada Unite. Unite ni biasa kita akan dapat daripada Waste Tiger lah. Tapi yang ni kali ni dia bawa keluar Gear Unite ya, type balance. Okay, yang seterusnya Ratchet 360. Ni banyak dah ni, dekat Transword ada. Okay, yang seterusnya dia punya blade dia. Okay, kita buka dulu. Blade dia terbahagi kepada 4 ya, CX Expand Blade. Okay, dia terbahagi kepada 4 ya. Dia ada lock chip, over blade, metal blade dan access blade. Okay, yang pertama kita tengok pada lock chip dia. Lock chip dia nama Unicorn. Okay, ada dia punya itulah, dia punya avatar dia Unicorn dekat lock chip dia. Okay, seterusnya kita tengok pada overblade dia. Overblade dia diberi nama Peak, P-E-A-K, Peak. Okay, seterusnya metal blade. Metal blade dia diberi nama Delta. Okay, dan yang terakhir Axis blade. Axis blade dia diberi nama Odd. Okay, dia punya blade dia ni ada 3 style tau. Ada 3 jenis. Okay, saya akan tunjukkan 3 jenis dia. Okay, ini style yang pertama, attack style. Maksudnya dia style menyerang, sebab dia punya serangan lebih bertumpu pada belah bahagian sini. Okay, yang kedua, ini dipanggil defense style. Defense style, bukan defense style. Okay, seterusnya dia akan bertukar kepada balance style. Jadi dia ada 3 style yang boleh kita pilih mana kita nak guna dalam pertarungan. Memang terbaik. Jadi kita cantumkan semua part dia. Maka jadilah Unicorn Delta PO360 GU Gear Unite. Okay, jom kita test spin dan test battle. Okay, test spin Unicorn Delta. Let's go. 3, 2, 1, go. Agak menggila ya. Kita sekali lagi. Tak apa, kita tengok pada test battle pula. Okay, test battle saya akan lawankan dia dengan health up, yang mana dia menggunakan beat stamina. Jadi dalam ni saya menggunakan Unicorn Delta dalam attack style. Okay, jom 3, 2, 1, go. Agak kurang ya. Okay, try lagi sekali. 3, 2, 1, go.
Tak berjaya. Tak berlas. Kita tengok. 3, 2, 1. Masih tak berjaya. Okay, next battle saya akan gunakan dia dalam mode kejap. Okay, seterusnya saya akan gunakan Unicorn Delta dalam mode defense style dan akan melawan dengan Bahamut Blitz. Let's go. Susah sedikit ya. Okay, ready? 3, 2, 1. Bos. Okay. Tak apalah. Kita ke next battle. Okay, Unicorn Delta melawan dengan Night Fortress. Ini Unicorn Delta dalam balance style. Let's go. 3, 2, 1, go. Macam cepat habis dari ni. 3, 2, 1, go. Kita tengok. 3, 2, 1, go. Nampak gaya, kalah juga. Tak boleh lah. Mungkin dia punya beat dia kita kena tukar kot jadi beat lain. Tak apalah. Berapa pun yang mana yang nak beli boleh kot. Sebab dia punya blade dia boleh tukar jadi 3 style kan. Jadi semoga berhasil lah ya guys. Mantap.